Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al as-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nasina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin al-fasiqin. Allahumma ihfaz ummatina 'anil balaya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan, khasatan fi Palestin was Sudan wa ghairuhum min biladil muslimin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri masa dan keluangan kepada kita dapat kita boleh berada di dalam majlis yang maha mulia ini. Alhamdulillah, pada minggu yang maha mulia ini dapat kita boleh duduk dalam majlis ilmi seperti biasa walau bagaimanapun. Jadi pada majlis kita ni semua tu kita duduk tengoklah masalah sakut paut dengan guru kita duduk betul di sini tu, sakut paut dengan masalah-masalah agama yang begitunya banyak. Kita tengok kata ambil istifadah faedah daripada kitab-kitab alim ulama kita, mari dapat kita boleh buat memahami dalam hidup kita. Alhamdulillah, pada minggu yang maha mulia ini saya sedikit kita tengok banyak tengok, walaupun bukan di atas tajuk tu, tetapi kita seolah kata sebagai pengingatan nak isikan ilmu sedikit daripada masalah kita nak lagi akan tengok ni. Sebab kita tengok ke belakangnya ni umat Islam kita saat ni tu jadi memanglah supaya Nabi kita wayak tu lah, umatku tu lagi akan berpecah. Nak wayak tu umat Islam saat ni tu tilik kepada kebaikan tu, memanglah kebaikan tu ambil daripada Nabi, masa Nabi hingga masa sekarang tu kebaikan tu ada semua. Nabi kita ucap atas sataftariku ummati ala sintain wa sab'ina firqatan kulluha fin nar illa millatan wahidah. Qala man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Iaitu umat aku akan berpecah tubik 73 puak, dan satu puak yang Nabi kita jamin kata gapo saat ni, kata umat saat ni tu apa satu puak ni seolah terjamin pada masa Nabi dan lagi akan pada masa kita dan lagi akan datang. Sebab itulah kita tengok atau ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni terjaga. Sebab Al-Quran wal hadis ni terjaga sebagai masdar. Dua masdar ni panggil masdarai maksumai. Dua humi yang dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hadis tu ada juga hadis maudhu', tetapi hadis yang jadi wahyu, yang bukan tubik daripada hawa nafsu Nabi saja, tapi hak tubik pada Nabi nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Hak tu terjaga, ambil pada masa Nabi dan lagi akan datang. Dan Nabi pun seolah temari kepada dunia ni royak siap-siap dah Tuhan duk royak dalam Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya jalan ni aku, jejak langkah aku saat ni tu duduk di atas jalan yang betul. Fala tattabi'us subul, janganlah kamu terpencil daripada jalan yang betul seninggi kepada jalan lain. Dalam arti kata benar-benar saat ni tu hak dibawakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilmi an kulli khalafin udul. Duk masih duk menanggung
Orang hak ke belakangnya ambil daripada ilmu hak orang dulu dan hingga seterusnya. Kita tengok. Maka apabila agama Islam tu jadi so begitu, memanglah apabila jadi so gitu seolah tersenguan duk jaga sebagai ajaran yang maksum, yang tak salah dan tak silap hak mari pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi baca pula apa ada dalam Quran. Memanglah ada jalan-jalan lain hak Nabi kita hak Tuhan raya atau wala tattabi'us subul saat itu. Jangan dok ikut jalan-jalan hak lain, beberapa jalan hak lain. Asbabun nuzul kita tahu belaka dah. Nabi gariskan satu garis separat so. Tiba-tiba Nabi buat gigi dia, belah ni, belah ni, belah ni, belah ni. Hak jalan hak belah ni kiri kanan tu hak banyak tu Nabi tak sampai kita turut. Nampak tak? Maka apabila kita tengok gitu, dalam masalah amalan, dalam masalah pegangan, dalam masalah an-nuzum, cara peraturan hidup manusia, nak atur cara hidup keluarga lagu mana, nak atur cara sistem muamalat lagu mana, ai panggil nuzum. Dan so lagi jalan ni so lagi hak Nabi kita bawa datang kepada kita, iaitu al-akhlaq, masalah budi pekerti. Maka kita tengok tu manusia ni tak lain tak bukan hak sana hak terpencil daripada ajaran hak sah tu, wemo berlaku dalam bab pegang ni, wemo berlaku dalam bab amalan, wemo berlaku dalam bab sistem cara nak meretah, wemo berlaku dalam bab masalah al-qulub, hati. Hati ni seolah kata sebagai raja bagi anggota ni hak Nabi kita wayak saning tu kadang-kadang rosak juga. Hati mempunyai sifat-sifat dia, sama ada sifat mahmudah, sama ada sifat mazmumah. Hak kita nak kecek malam ni iaitu sakut paut dengan amalan. Apabila kita tengok di sudut amalan pun, sebab di Nabi kita apabila kita tilik kepada Nabi kita tak lain tak bukan sakut paut dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cacin ulama kita raya semua perkara yang warid ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takriratin, barang yang warid daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia kata, sama ada ia amal, sama ada ia aku, sama ada ia tunjuk contoh teladan benda hak duk tah dia, dan sifat khuluqiyah hak semula jadi duk dia, memanglah Nabi tunjuk belaka seolah teroyak belaka. Tapi kelamo sakning tu terutama Nabi jamin sakni tu orang hak duk dalam korong dia dan mengiringi dua korong daripada korong dia, Nabi jamin kata hak duk ni memang tak menyeleweng daripada jalan asal. Tapi selepas pada tu dia tak jamin lah. Khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, sebaik-baik masa yang aku dak ada ni dan masa selepas padaku korang sahabat, masa at-tabi'in. Hak ini Nabi amin sebagai ada kebaikan sempurna kita kata. Maka selepas daripada tu seolah kita gamar kata duk dalam 300 tahun ni sama ada bab pegang, bab amalan, bab sakut paut cara meretah, sakut paut dengan akhlak saat ni tu duk begitu kekal gitu. Cuma ada sikit cara ubah rubah. Tapi kelama sakning tu cara orang buat amal tu, demo ni nak buat amal lagu ni, negeri ni nak buat amal lagu ni, negeri tu nak buat amal lagu tu, tarekah ni nak buat amal tarekah ni, jalan ni nak buat amal jalan ni, jadi tak serupa. Kenapa jadi gitu? Kenapa jadi gitu? Itu nak royak kata manusia sakning tu duduk di atas batasnya, duduk di atas landasnya, kena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duduk dalam garis Islam dah, memang kena uji. Sebab tu kita nak kecek malam ni sakut paut dengan mafhum ahli sunnah wal jamaah, sakut paut dengan cara ambil berkat. Bagaimana kita ke ahli sunnah wal jamaah saat ni tu cara ambil berkat saat ni tu lagu mana? Kalau kita nak tengok atau mafhum maksud lagi tu, dia ambil lagu mana?
Sangat kita tengok atau nampak panjang sangat. Cuba kita tengok atau tasawur masalah duk dalam kali sunnah wal jamaah, terutama ahli al-asar wal hadis. Saat ni tu ya faham lagu mana. Sakut paut dengan cara ambil berkat saat ni tu. Memang manusia memang kita tengok atau Tuhan diri peroyak le Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Kalaulah mana-mana qaryah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada punya sifat takwa, Tuhan royak ta la fatahna alaihim barakat. Tuhan akan buka di situ iaitu keberkatan. Kata para alim ulama salah satu daripadanya Imam Ibn Jarir At-Tabari dan begitu juga Syekh Khazin, tuai tafsir Khazin tu dia kata Tuhan buka saat itu barakatin minas samawati wal ard. Keberkatan mari pada langit dan mari pada bumi. Mari pada siapa? Mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu rupa keberkatan hak mari pada langit, langit saat itu nanti dia Allah Subhanahu Wa Taala sang suruh dia tu turun air. Maka mari daripada bumi saat itu usaha daripada manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala nak buat tubik sebagai asbab daripada bumi saat itu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang jadi manfaat kepada manusia. Salah satu daripada keberkatan yang manusia dapat ambil. Maka kita kata sama ada kita orang Islam, kita bukan ikhwah kita hak bukan daripada orang beriman, orang mana-mana pun dok nak kepada sifat berkat dalam hidup. Dok nak keberkatan memang. Maka apabila kita tengok atau apabila orang tu bersangat tenok, orang panggil mi kuam pratana kepada kuam mahasachan. Memang orang kita nak kepada sifat keberkatan. Sabit tu pergi cari gotu, sabit tu pergi cari goning. Maka kita kata cara mikir yang dakhil, yang baru masuk dalam Islam ni, yang mikir atau cari pucuk lagu mana. Kita nak hajak manusia tu benda hak ia kena, tapi kita halih kacing supaya ia kuih gitu baik jadi kok lain. Maka kadang-kadang rupa berwarna-warni masuk kata alasan kata cara nak ambil berkat. Cara nak ambil berkat. Kita tengok pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita pergi situ nak kecek bab berkat tu gapo makna berkat? Berkat ni kalau kita tengok kepada pengertian ulama kita tu itlaq di atas dua makna. Makna yang pertama berkat tu asal al-barakah, makna as-subut wal luzum, iaitu tetap dan melazimi. Itu panggil berkat, tetap dan melazimi. Makna kata kalulah muga tiada tetap. Kalulah dia tu dia dapat boleh mulazamah. Lagu tu. Itu panggil berkat. Maka di itlaq juga berkat saat ni tu diguna juga dalam bahasa Arab ni. Kalulah itlaq di isti'mal guna menutup guna makna berkat ni makna annama wa ziyadah. Berkat ni iaitu kena kepada benda yang subur. Kalau bahasa kampung sikit benda yang dibiak. Dan az-ziyadah benda yang bertambah. Kalau kita tengok atau dua panggilan ni dalam makna berkat ni, kuamai ti pen tambua. Berkat ni kita tengok atau jadi kita tengok makna dia tu nak suluh. Nak kita faham tu nak buka kepada kita boleh ke tubik kau tambuak sember. Siapa tak say benda hak subur? Siapa tak say benda hak tambah? Tapi Nabi apabila sallallahu alaihi wasallam berdoa oleh masalah ilmu, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu tu akan aku. Tambah juga. Minta nak tambah. Ada kita ni beli barang habis 998 kok, dok nak lagi duit tambah, walaupun 2 kok. Mana kata benda hak balik tu kita nak. Itu panggil berkat. Maka dengan cara mafhum sifat berkat ni orang nak, golek ke orang nak. Dah golek ke orang nak sakut pak dengan hak ni. Maka kalau kita nak kecek masalah berkat ni, masalah berkat ni, seolah kata kita nak kecek tabarruk. Kita dah dengar saat ni cara ambil tabarruk. Tabarruk mana no?
Tabarruk ni makna kata tabarraka yatabarruku tabarrukan ni makna wa huwa talabul barakah, iaitu kena kepada kita tuntutkan benda saat ni tu supaya bertambah. Kita tuntutkan benda saat ni supaya berbiak, supaya subur. Wat tabarruku bisyai' talabul barakatu biwasitatihi. Kita tabarruk dengan sesuatu, iaitu kita tolakkan daripada sesuatu tu supaya bertambah. Itulah kita tengok sakut paut dengan apa? Sakut paut dengan makna al-berkat. Kalau itu dengan cara mafhum, saat ni tu kita saat ni tu memanglah apabila kita suluh, bagi kita ni orang ahli sunnah wal jamaah saat ni tu kita tak amal, kita tak kata, kita tak laksana ke satu perkara, melainkan kita tengok contoh tauladan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok contoh tauladan hak nampak sekali, hak jadi suluh kita nampak sekali tu tak lain tak bukan kita tengok, nak tengok dalam sejarah dia, nak tengok dalam sirah, sakut paut dengan cara Nabi duduk tu lagu mana dengan sahabat dia, dia duduk lagu mana dengan ahli bait dia, ketika dia duduk masjid dia duduk lagu mana, dia ta'amal dengan Quran lagu mana tu panggil sirah, tak lain tak bukan. Maka hak pala ai kita nak tengok atau cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sahabat saat ni tu apabila dia duduk dengan Nabi kita, memanglah Nabi kita ada kata ana sayyidu waladi adam wala fakhra, aku ni adalah penghulu bagi anak Adam. Aku kata ni aku tak ada nak megah-megah gapo. Memang apabila kita kaji tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akmalul insanu ala wajhil ar ala al-itlaq, sempurna manusia di atas muka bumi ni dengan cara itlaq, bi ghairi istisna, dengan tidak ada kecuali. Memang maka sahabat itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita sabit daripada para sahabat kan, sabit daripada para sahabat saat itu banyak duk tuntut daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sakut paut dengan berkat tu, minta terhadap Nabi. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila kita tengok dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tengok tu tak kira dalam masalah gapo-gapo ni, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia pergi di Mina, orang wahji memanglah salah satu daripada kara-kara sunat bagi haji itu panggil halak, guting rambut tak ke, kena guting Maka para sahabat tu apabila Nabi nak guting rambut, tu para sahabat tu dia nak tadah daripada rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitunya seolah kata para sahabat tu tengok kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai nak ambil berkat jasadihi wa atharihi, dengan tubuh badan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan keseh-keseh hak Nabi berjejak lakah di atasnya. Maka apabila kita tengok sini, kita tengok sini daripada Anas riwayat atau aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang guting rambut tu, guting Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat lain tu duk sangkitkan dah. Dia tengok ke tepi-tepi. Fama yuridu an taqa sya'ratun illa fi yadi rajul. Tak jatuhnya rambut Nabi, mereka jatuh atas tangan para sahabat. Kalau kita tengok atau para sahabat nak buat gapo benda tu Nak buat gapo Kita mari tengok. Sebab itulah di hadis ni sakut pak dengan hadis ni dan beberapa hadis lain-lain lagi. Kita tengok atau Ummu Hani saat itu salah satu perempuan yang duk khidmat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salah satu saat itu Nabi itu pergi tidur mah dia. Mah dia saat itu tu tiba-tiba tidur tu fi ghadah. Ada satu riwayat waqtul qailulah. Waqtul qailulah ni makna tengah hari lah, kita hantar Waqtul qailulah ni makna tengah hari. Tiba-tiba Ummu Hani tu duduk perhati pada Nabi kita sallallahu tidur saat itu. Kita duduk sengkau atau duduk perhati gapo, tetapi duduk perhati supaya nak sapuh peluh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tengok tak benda-benda lagu ni para alim ulama dah sebut pada kita hadis yang bersahih, hadis yang sahih lah,
dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahih dia. Maka kita tengok atau apabila Nabi kita SAW tidur begitu, fastaiqadhan Nabi SAW faqala. Tiba-tiba Nabi SAW tak sedap tengok Ummu Hani dekat kaki dia tu. Tiba-tiba dia jaga. Nabi tanya, "Ma hadha allati tasna'in?" Mula buat gapo dengan aku ni Ummu Hani? Qalat hadha araquka taj'aluhu fi tibina wa huwa atyabut tib. Aku ni ya Rasulullah, aku duk perhati tengok titik peluh mung ya Rasulullah. Aku duk kaci nak tadah titik peluh mung. Aku tahu kata titik peluh mung tu haram seharam-haram lebih daripada minyak bahu yang lain lagi. Atyabut tib. Ini kita tengok sakut paut dengan apa ni? Sakut paut dengan peluh Nabi kita sallallahu dan banyak lagi. Maka hak di sini kita nak gapo? Nak royak kata para sahabat, beberapa sahabat sakning tu iaitu apabila ia bergaul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ia nak ambilkan benda-benda kesih daripada Nabi supaya wak jadi berkat dalam hidup dia. Berkat dalam hidup dia. Di sinilah kita tengok kata beberapa dalil sakning tutu, beberapa dalil sakning tutu seolah kata para sahabat saat ni tu ambil sungguh dengan perkara ni. Sebab tu Imam Nawawi kata tak kala dia syarah oleh hadis ni, dia kata no. Dia kata di sini dah sakut paut dengan cara ambil berkat ning lah yang jadi orang kita saat ni tu gapo dah boleh ambil berkat dengan kesal-kesal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh ambil berkat dengan kesal-kesal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila jadi gitu, dan apabila jadi gitu, maka kita tengok kata kena tanya tu, adakah kesal hak Nabi kita tinggal kepada kita? Tinggal kepada sahabat dia, tinggal kepada at-tabi'in, dan tinggal sezamil ke zamil sehingga pada masa kita tu 1040 tahun tu nak tanya tu perkara tu ada lagi daripada peluh Nabi, daripada puyuk belanga Nabi, daripada apa saja. Nak tanya tak ada lagi perkara tu. Daripada pedai Nabi, daripada kain orang panggil ridak hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mari tengok ni, kalaulah kita tengok tercatat dalam kitab-kitab sakut paut dok kecek ba'al athar. Sakut paut dengan dok kecek dengan kitab-kitab hak ulama pergi kaji sakut paut dengan kesel lama. Kesel lama ni makna kata bekas-bekas hak kebakilan ataupun benda yang ditinggal oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ulama tak ada boleh buat seolah kata buat dengan cara jazah kata semua perkara saat ni tu sabit sungguh daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila kita tengok dengan masa, apabila kita tengok dengan laluan negeri-negeri hak pak Nabi duduk, sama ada di Hijaz, sama ada di Syam, sama ada di Iraq, sama ada di Mesir, sama di mana ni, seolah tu negeri Islam tu duduk jadi perang semua. Seteru Islam tu masuk serai semua. Negeri Mekah tu tak tahu apa kali tukar kerajaan. Pindah masuk, wak pindah, wak tubik gapon. Maka apabila kita tengok kepada benda-benda lagu tu, ulama kita kata kita tak boleh nak buat jadi apa? Tak boleh nak buat jadi menetap kata perkara tu perkara sabit sungguh daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu ulama ahli sunnah kita ambil mauqif, ambil pendirian. Kalaulah perkara yang kita tak boleh nak pisut, perkara yang tidak ada sanad yang jadi sungguh daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ambil berkat daripadanya. Kita tak boleh ambil berkat daripadanya. Sama ada daripada baju besi Nabi, sama ada daripada pedai Nabi, sama ada daripada benda tu daripada benda ni, maka tak lain tak bukan benda-benda ni akan masuk mari tempat kita. Masuk mari tempat kita sakning tu seolah kata orang ni percaya kepada hadis Nabi dan percaya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Memang golek ke 100% ni sama ada khawas, sama ada orang awam kasih sungguh pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Ibn Taymiyah dia tegak masalah bab Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata kalaulah hak asal hak duk dalam hati kasih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hak tu dapat pahala. Hak tu dapat pahala. Memang kita kasih pada Nabi, hak tu sifat
jibillah kesemula jadi kita kasih pada Nabi kita walaupun biji zarrah lah hati kita, hak tu memang dapat pahala. Tetapi kita dak pergi buat rupa rubek cara rengkok kena kasih gini. Hak tu lalu kita pergi selidik tengok kalam Mutaimiyah saat ni tu royak tu dia tak sah hak tu. Maka orang tak pergi baca hak tu. Orang pergi baca tu, Ibnu Taimiyah tu boleh pahala apabila kita kasih Nabi. Bah kita tanya kelik tak siapa dalam kalangan orang beriman walaupun orang tak tahu mata huruf pun dia kasih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hak dia tak tahu tu rupa cara lagu ning lagu mana. Mari daripada siapa? Contoh tauladah hak pio. Dia tak tahu lagu tu. Hak tahunya kita nak selawat sebab kita kasih Nabi. Sebab hak tu. Sebab tu kita tengok tu dalam sakut paut dengan apabila siapa tempat perihal orang pergi baca dalam syair tu kan, orang baca kata hari yang Nabi kita beranak saat itu disunatkan oleh setengah ulama hak mutaakhir disuruh diri, tak ke? Disuruh diri. Abak tu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki saat itu walaha dia tu duduk dalam al-Rikhalah juga, dia tegak. Dan dia tegak atau masalah ning masalah tak ada asal. Masalah ning orang awal tu makzur. Tetapi al-Khawas la. Begitu juga Imam As-Salihi dalam kitab-kitab sejarah sirah mereka. Maka apabila kita tengok kata kalaulah kita tu boleh ambil berkat dengan kesal-kesal daripada Nabi sama ada sakut pak dengan hak waris-waris saat ni tu hak soalan lagi kam tham kunma. Adakah benda hak ambil berkat lagu tu terkhusus kepada Nabi saja ke termasuk juga orang lain? Termasuk juga orang hak bawah ataupun sepangkat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada al-auliya, daripada as-salihin. Hak ni kita tengok sakut paut dengan orang yang bawa mari kata kalau itu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita boleh buat, dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita boleh buat. Kalau gitu dengan ulama boleh buat juga, dengan para sahabat kita boleh buat juga. Nampak tak? Cuba kita buat soalan tengok. Dengan Nabi tak ada syak. Para sahabat pakat buat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi tu sebaik-baik makhluk. Sebab Nabi tu apa? Sebaik-baik qudwah. Tepat ikut bagi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat buat dengan dia aku. Dia tak ada kata gapo. Sebab tu cerita apabila dia duduk di tempat Hudaibiyah. Setengah riwayat dia kata duduk di Mina. Nampak tak? Maka orang kafir Quraisy ni wasa gerung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wasa gerung lagu mana? Aku tak pernah tengok, dia kata. Tak ada orang di atas muka bumi ni dia luduhkan aliyah dia saat itu aliyah tak jatuh tanah. Dia royak gapo tu para sahabat tunduk selalu dah. Dia lari gapo tu para sahabat berhenti selalu. Ketua ni lagu mana ketua ni? Ketika dia duduk di situ. Maka ulama duk perbahasa panjang kata situ tu para sahabat duk berubuklah, duk gitulah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu panjang kisah situ. Maka apabila dia kelik kepada Hudaibiyah, walaupun kau duduk situ tu orang panggil rik ataupun lagi panggil nukhamah ni, apabila dalam bahasa Arab ni setengah ulama kata itlaq di atas aliyah, setengah ulama ia itlaq di atas benda yang diludah. Bahasa Melayu kita beza. Dan ia beza. Benda hak kuat dengan benda hak ludah. Kaulah kita kuat orang panggil aliyah, tak ke? Jadi tak serupa dah tu. Tapi benda hak ludah ni panggil hak al-busaq. Maka ulama kita duk jadi khilaf kata benda tu itlaq di atas gapo. Tapi kalau kita tak di atas aliyah tu munasabah lah. Banyak ulama tak di atas aliyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab para sahabat tu ambil berkat dengan aliyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila di situ dan kisah situ tu Nabi tak ada ingkar gapo dekat para sahabat dia. Tak ada royak atau jangan muak lagu ni, jangan gitu, jangan gini. Tiba-tiba apabila lepas daripada kisah tu, riwayat yang lain Syekhuna Syekh Albani waktu baik satu riwayat pula
Sebab orang saat ni tu duk gimbik riwayat tu duk jaja-jaja, bukan demo kata bukan sekadar buat kita boleh buat atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan boleh buat di atas orang lain juga daripada al-auliya was salihin. Maka Syekh Albani apabila dia takhrij di atas hadis tu, hadis tu nya kisahnya iaitu apabila Nabi kelik mari pada Madinah, satu riwayat kata ia kelik pada tempat selagi Nabi saat ni tu tanya para sahabat dia, tadi tu muat gapo? Takut para sahabat tanya tu, ya Rasulullah, aku kasih kepadamu ya Rasulullah. Nabi senyum. Nabi kata, lagu ninglah jalan keluar. Kara yang hak membawakan kamu kasih kepada Allah dan kepada aku, dan kara yang mengnawi Tuhan tu kasih kepadamu, mengnawi aku kasih padamu, buat tiga perkara ni. Yang pertama apa? Idza haddasa falyusaddiq hadisak. Apabila mu cakap, mu benar di atas cakap pemu. Mu benar di atas cakap pemu. Wa idza tumina fala khana. Apabila kamu saat itu diberi amanah terletak kamu jangan khianat. Kamu jangan khianat. Tapi hak terakhir iaitu wa ahsin ila jiwarika. Hendaklah kamu buat baik dengan orang yang duduk sejirai denganmu. Kita tengok saat ni tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hak tadi hak berlaku di Hudaibiyah, hak para sahabat tu duk berubuk. Nak tadah alio Nabi, nak panggil nak ambil kesal-kesal bekas Nabi tu. Nabi tak ada kata gapo, ulama kita tanggung di atas kata tu. Nabi saat ni nak tunjuk kata dia tu dapat seteru dia tu supaya nak wis seteru je gerung. Supaya nak wis seteru dia tu tengok tu, oh hebat sungguh. Seorang nama Muhammad bin Abdullah tu, jangan kita duk buat main-main dengan dia. Jangan kita duk gagu dia. Lalu kita nak serai dia, jangan kita duk peramat dengan dia. Apabila kelik rumah tu Nabi hajar. Tenti hak tadi tu Nabi hajar tiga perkara ni. Kalaulah mung saat ni tu nak aku kasih kepadamu, nak Tuhan kasih kepadamu, mung giwak tiga perkara ni, maka di sinilah ulama kata tu bukanlah semua keadaan Nabi tu aku, bukanlah semua keadaan tu Nabi tu redha. Lalu begitu kita mari tengok ulama kita kata kalaulah di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita ittifaq, kita satu suara, ulama satu suara kata benda ni boleh, benda ni haram, dengan sebab ikrar Nabi kita sendiri. Dan sejarah royak lagu tu beberapa hadis yang sangat banyak. Hak ni kita royak tu 2 3 4 hadis je. Tapi ulama kata kalaulah kita nak ambil buat tak saat ni tu banyak para sahabat saat itu buat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tu ikrar perkara tersebut. Tapi hak jadi bahasanya apabila selepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, adakah kita ke orang Islam saat itu boleh buat seperti mana sahabat buat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagai satu soalan. Ini sebagai satu soalan. Dan sebagai satu soalan yang kita kena tanya. Sebab apa? Sebab kara ni kadang-kadang orang kita dah masuk pak-pak kita, terutama ajaran hak mari daripada Yaman, terutama ajaran hak mari daripada Mesir. Subhanallah. Mesir sekarang ni kita tengok tu dengan begitunya kuku besi, kita tahu ulama kita nak baca hadis, nak baca Quran ni tak boleh gerak. Buka konawat, buka cong, salah tu buka TV ni, salah tu waktu ubek tu duit tu berjuta-juta setahun-tahun saat ni tu tak boleh jalan. Bahkan setengah-setengah tu kita kena bayar tapi demo jalan, kita tak boleh jalan. Begitu kita tengok ulama kita buat kerja. Sebab itulah kita tengok ada setengah daripada guru kita sini tak berhenti ngajar. Walaupun tak luas setara mana, ada masa setengah je ngajar. Sebab mereka itu tengok kata walaupun fursah ada sedikit, ada tak banyak, tapi kali mari-mari buk dak dah lah, berehat dah lah. Kenapa tak? Berehat dah lah. Itulah keadaan ulama ahli sunnah kita ambil daripada dulu hingga sekarang. Tapi kalau kita nak royak kisah tu banyak. Ulama-ulama hak di penjara ataupun ulama-ulama menghabiskan masa dia dengan tidak ada umur tangga. Ulama sekarang saat ni tu waktu buat satu risalah, ya bila 20 rai ya.
Tapi saya tengok orang generasi masalah terurung kita ni waktu lebih pada 200 orang. Orang ahli ilmu duk mai dengan ilmu, galik dengan ilmu sampai kata dia nak mikir hak rumah tangga. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ayat tu, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci daripada sunnahku bukan daripada kalanganku. Pak kita nak kata kan, di atas hadis ni, di atas ulama hak tahu apa ni. Tak beramal dengan hadis ni. Itulah kita tengok sebagai ijtihad daripada mereka itu galik. Kata setengah ulama atau mereka ini walaupun tak ada ilmu tapi seluruh dunia tu anak yang belaka, anak murid yang belaka. Itu kita tengok atau kita kau dah ada fursah, kau dah ada masa, kau dah ada orang panggil wela, kita wakah masa kita. Kita letak masa kita setengah je ataupun seje di sini, di mana-mana tempat orang nak mari mengingati terhadap agama terhadap kita wi masa. Nabi kita waya atau man taraka lillah awadallahu khairan min. Siapa-siapa yang tinggal satu perkara demi kerana Allah, insya-Allah Tuhan akan ganti kepada kita benda yang kita tak khaya-khaya. Bahkan lebih molek daripada benda yang kita tinggal tu lagi. Sebab itulah kita mari tengok. Dan kita nak mari reti sini hari ni ulama ahli sunnah kita hak duduk di atas ahli sunnah ni, dia tegak ke mana masalah ni? Ulama kita tegak atau hak tu khususiat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khususiat iaitu benda yang terkhusus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh buat. Sebab tak ada orang hak belakang mari ke belakangnya pada Nabi kita hak pangkat seperti Nabi, tak ada. Tak ada. Sehingga kalau Nabi duk penat sakit tu kan. Kalau Nabi duk penat sakit tu, Nabi kita rakyat kepada Siti Aisyah, paling pada Siti Aisyah, muru Abu Bakrin ta'ummun nas. Cuma suruh Abu Bakar tu dia tu imam semaya. Nak ayat atas para sahabat dia duduk sama dia tak jatuh kaki lepas pada Nabi kita. Itulah nak ayat atas tak ada orang yang lebih baik pada malaikat Nabi izin seperti Abu Bakar. Kalau Nabi dah ada, tak ada siapa nak jatuh nak jadi imam. Nabi jadi makmum tak boleh. Tak boleh dalam syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Nabi izin terhadap Abu Bakrin. Maka ulama kita tegak saning tu ini adalah khususiat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi saat itu pangkat dia fid dunya wal akhirah. Orang lain tak boleh setanding dengan dia. Tak boleh setanding. Nampak tak? Sebab tu ulama kita kata dalam masa Allah tabarruk sahabat dengan Nabi saat itu orang panggil tersimpan. Seperti mana masalah tersimpan Nabi kita boleh kahwin lebih pada 4 orang. Maka apabila kita buat hanal, kita tak kita walaupun semaya Jumaat tu kita pergi semaya Mekah dah, tapi kita seorang ni kita boleh seperti Nabi tu kena kecek semula lah tu. Tapi nak ayat atau di sini ni sakut pak dengan benda ni ulama kita katuk. Sebab apa? Nak katuk jalan. Nak katuk jalan. Takut orang-orang lain lepas pada tu dok pergi buat seperti Nabi tu. Seumpama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak jadi kok lain olehkan. Sebab orang pangkat bawah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun al-wali daripada as-salihin memang dia ada nafsu. Dia ada nafsu. Kadang-kadang kita sekarang ni orang ahli ilmu dalam kalangan ahli sunnah kita jarang nak boleh tengok, tapi dalam kalangan orang hak so lagi tu terutama orang bersepakat dengan sufi. Orang hak panggil tu tengok idol kepada hak para sufi sana tu tahir tarekah gapo ni. Kadang-kadang kelai pula orang Allah tangan seorang pucuk tangan dia. Allah pala seorang pucuk dahi dia. Membawa kepada kadang-kadang tu pada al-ujub war-riya wat-takabbur. Kadang-kadang. Sebab tu ulama kita katuk dalam masalah ni dengan sebab beberapa perkara. Sebab itulah kita tengok apabila kita nak tengok, nak suluh hak nampak sekali. Hak nampak sekali kita atau boleh tawayak nampak dah. Lepas pada Nabi kita wafat, lepas pada Nabi kita mati sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat mana dalam sejarah tadi tu dok gemik berkat dia buat dengan Nabi lu, dia buat dengan sesama sahabat dia. Ada sahabat saya mana hak pergi buat dengan Sayyidina Abu Bakrin wa Umar.
Gi buat dengan 10 orang hak Nabi al-mubasysyirin bil jannah. Gi buat lagu tu. Apabila kita selidik ti dalam sejarah, terutama gi buat seperti Nabi hak teroyak tadi tu tak ada. Lam yaf'al as-sahabah ma'as sabiqin minhum ilal islam wa fudalaihim masalah. Kalau kita tengok kata tekan ni nak buat tu ada tak? Tekan ni dia nak buat tak ni? Kalau dia nak buat tekan ni tu ada tak? Memang ada. Sebab para sahabat pun nak juga kepada benda baik. Nak juga kepada benda yang menambah. Nak juga kepada benda yang jadi berkat sana tu. Seolah tak tekan ni hak biar benda yang nak tu ada tapi dia tak buat. Tu menunjuk kata dia tak say. Tu menunjuk kata dia kira atau oleh hati dia tu benda tu bukan daripada ajaran yang baik pada Nabi. Kalau kita kata demo tu nak tak al khair nak. Biar masa ketika mereka itu manusia, mereka itu sakit. Mereka itu nak pubat tak cara supaya dia pubat lah ni. Apabila kita sakit tu, kita pergi pada kubur. Minta kepada Tok Wali duduk kubur, ya Wali Raus, ya Sayyidil Wali fulan nu fulan. Mutubiklah qada hajat aku minta daripada sembuhku daripada gapo. Rupa-rupa lagu tu kita boleh tengok. Maka para sahabat tu mereka tu manusia, mereka tu sakit juga. Mereka itu nak minta, nak berlaku pada semua sakit ni. Tapi cara lagu tu mereka itu masa tu mereka tu buat tak? Tak buat. So, patu sifat keberkatan. Mereka tu nak. Mana tanda itu nak? Sebab mereka itu kau Nabi tak derema itu buat. Lagu tu. Tetapi apabila Nabi wafat, tak ada pergi cari pada Abu Bakar. Kata Abu Bakar sikit sehingga sabit dalam sejarah. Dalam sejarah sabit dalam sejarah sahih, kisah sahih. Guru kita biasa dak royak. Hak Sayyidina Umar sana tu pergi kerak pakai kayu tu. Pakai kayu ketika Nabi buat bai'ah dengan para sahabat tu Wak teduh pergi bai'ah situ wak panggil janji setia tu kita nak taat pergi mari saat ni tu di pakai kayu tu tak bai'atul ridwan ke baik tu apa situ tapi pakai kayu tu masih tak ada. Nabi kita apabila wafat Nabi tu tak ada. Tu pakai kayu tu tak ada lagi. Tiba-tiba kena as-sahabah kurang sikit mana tu baru masuk Islam saat ni tu dia tengok kita gimik berkat pada pakai kayu tu apa. Kita pergi tengok pakai kayu tu nampak kita biasa duduk dengan Nabi kita sining ni. Tiba-tiba dia tengok di rumah tengok duk pergi buat apa situ nampak ramai tu. Kita pergi buat apa situ tu. Tiba-tiba sahabat pun ada duk beriwan dia tepi dia. Oh dia mau pergi tu nak ambil berkat ya Amirul Mukminin. Esok tu dia suruh dia pergi kerak. Sebab apa? Saddan lizari'ah. Sebab nak sekat takut kelama aja dia hulu. Jadi kelajak. Jadi siapa kan ambil kita ni tak pasti kena hospital, kena pergi situ semata. Siap lagu tu. Sebab itulah kita ni kadang ada payah buruk, kadang berkelaga, kadang-kadang tepak-tepak orang aling. Hak ikhwah kita so lagi tu you nak pergi sangat. Sebab tu ulama kita katuk bab ni. Tak katuk bab ni. Sebab itulah Imam Asy-Syatibi walaupun dalam masalah ni kita kena royak sebagai amanatul ilmiyah. Imam An-Nawawi dalam masalah ni dia buka luah. Dia buka luah dok gitu. Nak wak-wak. Ada apa? Supaya Nabi dengan aulia. Tapi kita ambil daripada ulama seorang daripada Al-Andalus. Orang yang orang panggil tu kibar ulama besar jugalah sebagai Imam Asy-Syatibi. Dan Imam Asy-Syatibi saat ni tu dia saat ni tu daripada ulama sana lah. Ulama dulu yang panggil Andalus dah. Sekarang dia panggil ulama Spain. Imam Nawawi duduk di Syam. Tetapi katanya Asy-Syatibi saat ni tu dia saat ni tu orang semasa ataupun orang adik sikit kakak sikit dengan Imam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah. Walaupun dua orang ni dalam sejarah tak bisa jumpa sebab Ibn Taimiyah dia duduk di Syam, dia duduk di apa panggil Syria sekarang. Ada pohon ni orang putih kan. Orang duduk di Spanyol, Spain. Dia kata dia kata sebagai tertariklah bagi kita malam ni kita nak baca sedikit ibarat dia kata berkata rahimahullah dia kata para sahabat selepas pada mati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada seorang pun dari kalangan mereka iaitu buat sedemikian
Sedemikian mana? Buat sebagaimana para sahabat buat dengan Nabi. Dalam arti apabila Nabi tak ada tu, sesama sahabat tu, apabila sesama sahabat ada pangkat pula je dah. Ada sahabat as-sighar, ada sahabat al-kibar. Demo ni hak adik sikit, demo ni kakak sikit, demo ni aling sikit, demo ni kurang sikit. Maka hak bawah ni pada asalnya kena ambil berkat dengan hak besar ni lah. Tapi Imam Syatibi kata selepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada seorang pun terutama apabila kita kaji dia, dalam masa Khalifah Abu Bakr wa Umar tak ada orang buat lagu tu. Tak ada orang buat lagu tu. Tak ada orang buat lagu tu. Sedangkan Abu Bakrin sebaik-baik seorang selepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abang tu satu tika Nabi pernah kata, dia kata no. Dia katalah kalau aku nak ambil kekasih, nak akad kekasihku Khalilullah. Kaulah lepas pada aku nak akad Abu Bakr wa Umar. Sebagaimana Musa alaihissalam akad Sayyidina Harun. Maka apabila kita tengok sini kepada sebaik-baik ummah selepas Nabi kita SAW tak buat rupa cara lagu tu. Maka rupa cara hak belakang ni makna tu benda baru masuk mari dah lah. Cara mikir baru masuk mari dah lah. Seperti juga ada kita tengok oleh kitab-kitab hasyiah hak duk ngajar-ngajar dalam rumah kita ni. Royak kata sebenarnya kubur-kubur tu orang alim saat ni tu kita boleh bina. Orang tatamada ni tak sah lah, tak suruh bina lah malu kok orang kata. Tetapi orang hak alim dalam kalangan al-khawah dia kalangan mereka tu boleh bina. Dalam kata tu buat masyahid, buat nese naik lagu tu, buh janguk, buh gapo boleh buat. Apabila kita pergi selidik tengok terutama hak orang royak lagu tu orang hak ke belakang sangat dah. Dalam kitab-kitab hasyiah. Apabila kita tengok lagu tu, dia royak atau boleh lagu tu. Apabila nak tengok pada dalil tak ada dalil benda buat lagu tu. Di sinilah apabila kita tegak dalam masalah kita nak buat bina kubur lagu tu membawa pada orang nak ambil berkat sebagai buku jalan saat ni tu hak asal saat ni tu anta'buda illa lillah. Kita tak boleh ibadat mereka pada Allah. Tetapi kalau kita pergi buka oleh masalah ni generasi mula-mula tak apalah, faham molek lagi. Generasi bawah, apakah lagi orang ada ambil kesempatan ni kita faham dah, kita kecek dengan sini dah. Iaitu orang cuai okat. Kunti cuai okat. Buat masyahid naik supaya duk kanak kepada duit haduk lekau cek orang. Apabila orang iktikad kata benda tu di kubur tu, di tempat tu ada si wali, ada bina ada gapo ni. Apabila nak nazar, gi situlah. Apabila nak minta hajat hak makhluk tak kuasa apa, gi situlah. Apabila selepas minta hajat apa, nak hadiah benda semulih apa, gi semulih situlah. Hak tu tak saya tu. Hak tu tak saya tu. Sebab apa? Sebab masalah minta hajat, masalah nazar, masalah semulih, benda ni sakut pak dengan umur syar'iyat. Benda yang syarak kita ada hajar lagi mari syiak-syiak dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil kubur kalillah. Lillahi azza wa jal. Semayaku, nusuk ni ulama kita ada dua tafsir. Nusuk ada makna sembelih. Nusuk ada makna haji. Maka apabila berlaku itu masalah sembelih, kita tak boleh wi kepada hak lain. Kita kena wi tu hesa. Abang tu di adab kita nak semula bismillah ala millati rasulillah kata gila. Mana nampak tak? Maka apabila kita saat ni tu apabila kita buka oleh masalah ni dalam arti kata boleh buat masyahid, buat sebagaimana orang Syiah Rawafid dok buat di Iraq, buat sebagaimana orang Sufi buat dengan Ahmad Badawi dok Mesir, buat sebagaimana orang Syria buat dengan Khalid bin Walid di Syria, buat dengan apa lagi orang duk Abu Ayyub Al-Ansari duk di Turki. Punuh habis agama Islam, rusak habis, orang tak nak pergi mana. Sebab tu ulama kita tegak seperti Imam Syatibi kata tak boleh buat lagu tu. Summa lam yasbut liwahidin minhum min tariqin sahihin ma'rufin
anna mutabarrikan tabarraka bihi ala ahadin tilkal wujuh au nahwiha. Tak ada, tak sabit lah kalangan mereka itu sore pun sama ada daripada jalan yang sahih yang sangat makruf, mereka itu mengambilkan berkat dengan cara tersebut kita royak sana. Sama ada ambil berkat dengan rambut orang lain, sama ada ambil berkat dengan baju orang lain, sama ada ambil berkat dengan apa? Benda-benda hak tupuh-tupuh daripada kebakilan ambil asmaya orang lain. Sakut kalau kita pergi buka lagu tu salah tu buka pintu lah. Sebab itulah di sini orang panggil sakut paut dengan apa ni? Dengan kita saat ni tu ulama kita tutup dalam masalah ni. Pas demo duk goyak. Ya demo duk goyak kata. Demo duk goyak kata ustaz tak tengok langsung ke? Tak tengok langsung ke sakut paut dalam kitab-kitab ulama. Kalau duk goyak kata satu hari tu Imam Syafi'i tu ngigar kata anak muridku hok duk di Iraq tu iaitu nama Imam Ahmad bin Hanbal tu. Ngigar kata Imam Ahmad saat ni tu selagi akan nak dikena apa? Nak dikena uji yang sangat besar dalam hidup dia. Bak uji yang situ apa? Iaitu uji kata demo kita care dia, gijijak di atas cara mikir dia, di atas bahu dia kata mung tak leh, mung nak kata Quran tu makhluk. Maka benda tu berlaku sungguh. Benda tu berlaku sungguh. Masalah Imam Ahmad tu mihnah khalqul Quran ada sungguh. Tiba-tiba orang sufi ni duk ambil cara tersebut mari duk goyak kepada kita. Goyak kata no. Satu hari saat ni tu ini satu kisah. Satu hari tu Imam Syafi'i utuh anak murid dia. Sebab Imam Syafi'i ni dia pergi belakang, asal tu dia duduk di Asqalan. Dia duduk di Ghazah. Dia beranak di Ghazah Imam Syafi'i ni. Selepas dia beranak di Ghazah, ayah dia mati. Umi dia, mak dia saat ni tu masya-Allah. Masya-Allah. Dia tengok kepada keadaan sekitar saat ni tu nampak keadaan itu punah. Keadaan itu jadi rosak. Dia tahu tak boleh dah aku bimbang kepada anakku. Tosai aku tak jam dia kata. Anakku kesal dengan cara-cara mikir pelik-pelik ni. Dia buat lari anak dia. Contoh tauladan bagi ibu yang solihah. Saya ngajak sini lah kaum muslimin dan muslimat dah kita ni. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila bab nikah kahwin ni, hak mula-mula sekali hak Yusuf Syari tengok mana dinihah. Hak tu hak mula-mula sekali. Tengok kepada agama dia. Imam Syafi'i boleh kehebat dia tu, mak dia tu, umi dia tu tengok kepada keadaan saat ni tu keadaan yang dirusak dah. Seolah tersambut ahli rumah kita kok. Mak kita nampak keraton ni ngebak dah. Kita kena halih dah anak kita. Kampung kita ni nampak orang duk main belala cerik belaka. Tak halih dah kita kena halih anak kita. Lagu tu. Kita ni sebagai orang yang ada orang tua, ibu bapa ni kena cemburu juga terhadap anak kita, anak cucu kita. Sebab kita harap daripada dia. Waladun salih yad'ulah. Anak yang salih sentiasa doa pada kita. Hak ni hak ijma' ulama sapa. Kata sapa kepada kita. Hak lain tu tak nak kecek. Tak suruh kecek. Ulama dak jadi gitu. Sanad riwayat pun dak jadi gonje. Tapi waladun salih yad'u laka. Ana walaka. Supalah kita sendiri pun kita kena kata. Maka Imam Syafi'i saat ni tu satu hari tu kalau kita nak oyak kisah panjang. Tapi kita tengok atau dia tu besar kepada Rabi' bin Sulaiman. Hei Rabi', aku rasa tak sedap dah bimbang kepada anak murid aku duduk di Iraq tu. Acu mungkin tengoklah dia. Acu mungkin tengok dia. Riwayat tu mari kata no. Dia mari dia kata anna Imam Syafi'i, sesungguhnya Imam Syafi'i itu bangkitlah satu surat. Tulis satu surat saat itu daripada Mesir pergi kepada Imam Ahmad bin Hanbal di negeri Baghdad. Dalam surat tu saat itu ada sebut zakara fihi ai fi hadzal kitab tu. Sebut ke mana? Dia sebut tu aku tu mimpi tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam tidur tadi kata. Aku saat itu tu disuruhkan aku saat itu pergi royak satu cerita kepada Imam Ahmad tu kata Imam Ahmad tu selagi akan mung saat itu tu akan ditimpakan bala besar dalam hidup kamu iaitu orang Mu'tazilah pada masa tu Wasil Ibnu Atha saat itu tu mengamuk. Duk pang telinga kajak tu suruh bunuh mu. Kalau mu tak kata Quran tu makhluk. Maka Imam Syafi'i suruh royak lah lagu tu. Maka
Fadafa'a ila Rabi' ahadu thawbai bisyaratan. Maka Rabi' pun pergi sungguh surat tu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, cerita mari itu. Maka tiba-tiba apabila pergi royak sana sakning tu, fadafa'a ila Rabi' ahadu thawbaihi bisyaratan. Apabila Rabi' royak khabar sudah kepada Imam Ahmad pada masa tu, salah satu daripada pengikut bagi Imam Ahmad sakning tu tak nak wi gapo kepada Rabi' Sufirin kelik pada Imam Syafi'i. Anak murid saya pada guru dia. Memang dah. Kita ni saya kepada guru. Semua kita saya boleh kita kecek masalah ni. Sakut part dengan guru dengan anak murid ni kita kata dah. Kita kata budi bahasa guru dengan anak murid ni kita kata kalau nak balas budi bahasa ni air di atas muka dunia ni walaupun air masing seperti air laut saat itu tak boleh basuh budi bahasa tok guru. Kita tengok situ. Saya satu cerita, kita ada saya dengan anak murid tuan guru Ni Aziz Nikmat, banyak di negeri Kelantan kita dengan anak-anak murid mereka walaupun kita tak sempat nak tengok dia. Kita tengok dia orang Kelantan tu masa tu sebulat suara kata angkat kata dekat budi bahasa dengan tok guru. Tapi ada individu seorang dua orang ni pecah-pecah tu baik nak menjatuhkan dia. Tapi kita kata budi bahasa orang ni sampaikan sekarang orang nak panggil tok guru dia. Sebab itulah kita kata anak murid dengan guru ni walau lagu mana pun tengok benda kadang-kadang benda-benda tak kenal pun kadang-kadang lagu tu lah. Maka salah satu atbaq pengikut Imam Ahmad tu baju. Katanya baju saat ni tu setengah riwayat kata baju saat ni bukan baju luar lagu ni, baju dalam. Baju hak setuh dengan tubuh Imam Ahmad ni. Bisyaratan berita gembira. Maka tak kala Rabi' tu kelik pada Mesir saat ni tu Rabi' dia royak atau ya Aba Abdullah, hai bapa Abdullah Imam Syafi'i lah. Imam Ahmad tu kirim satu karga dia kata ya pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buka tengok baju. Di sini lah cerita nak ayat atas apa? Nak ayat atas orang kita boleh ambil tabarruk, kita boleh tawassul dengan orang soleh, orang sesama orang lain. Maka Imam Syafi'i tengok apabila buka baju tu Imam Syafi'i basuh baju tu peruh tu ambil berkat dengan peluh ataupun benda yang peruh daripada baju Imam Ahmad tadi. Maka apabila kita tengok cerita begini ni ni saya royak ni tak ada sedap mana lagi kalau orang royak setengah-setengah titik alio. Nampak tak? Titik alio kita tahu. Tapi kita nak ayat atas kisah ni dalam kalangan orang ahli orang sufi ni golek kita lagu ni mai royak pada kita. Saya pernah dengar daripada ulama-ulama mereka salah tu tinggi lah dalam kalangan mereka royak hadis ni kata orang yang tak sepaham kita nak royak atau tak boleh tu berkat dengan orang lain terutama orang mati dah ni Imam Ahmad ni dia sama-sama hidup boleh buat kemari ni lagu mana di sini ulama kita ni kita nak ambil seorang tokoh daripada ulama ni Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi apabila dia tulis kitab Siyar A'lam Nubala, kitab cara nak kenal ulama. Dia tulis kitab tu naik tu, dia terjemuh Rabi' bin Sulaiman tu anak murid Imam Syafi'i sakning tu. Dia terjemuh sakning tu dengan cara panjang hak tepat naknya. Dia kata Rabi' bin Sulaiman sakning tu dalam sejarah hidup dia tak pernah rehlah gi mana-mana. Kita pernah rehlah gi mana-mana. Bahawa orang royak titik-titik alio tak itu Imam Syafi'i hatta Rabi' Sulaiman pergi di Iraq. So kita tengok apa enjak lah. Salah tahu saya patah belah lah. So patu wa amma ma yurwa annahu ba'athahu ila Baghdad bi kitab ila Ahmad fa ghairun sahih. Cerita kita royak tadi tu yang kita dok pakai-pakai cerita dongeng naik. Cerita tak sahih. Sebab apa? Sebab Rabi' bin Sulaiman tu dia tak pernah rehlah pergi ke mana-mana. Kita tengok tu ulama yang tak pernah rehlah ke mana-mana. Salah satu Rabi' bin Sulaiman ulama royak pada kita salah satu Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Dia duduk dalam negeri Madinah tu tak pernah tu baik luar. Dia royak dia Nabi di Madinah. Kita tengok ulama. Maka apabila kita tengok lesai ringan tu makna kata Rabi' tak biasa pergi sana. Bagaimana dia nak ambil cerita tu naik? Itulah nak ayat tu rengka daripada apa ni? Rengka daripada orang yang buat rengka tak sahih iaitu
sudi untuk nak gapo lah? Nak melarikan amalan umat Islam tu jadi ikut lain. Orang siapa tak suka pada Imam Syafi'i? Tak ada atas muka pun tak suka pada Imam Syafi'i. Dalam sepocok dunia ni, semua orang dunia ni, orang berimam, orang Islam tak ada kita kenal Imam Syafi'i. Imamud dunya. Imam Ahmad tu, aku satu hari mana-mana tak ada pernah satu hari aku tak doa kepada Imam Syafi'i. Kisah sahih disebut dalam kitab Manaqib bagi Imam Syafi'i Ibn Abi Hatim. Kita tengok sana. Maka so lagi hak raya atau so lagi hak tak sahih, Syekh Khatib Baghdadi. Syekh Khatib Baghdadi khususiat dia saat itu, dia orang duduk di Iraq. Dia tu orang duduk di Iraq, dia tulis kitab tu dalam 23 buah. Tarikh Baghdadi. Tarikh Baghdadi tu kita kata Khatib Baghdadi dia tak ada orang masyhur, orang alim masuk dalam negeri Baghdad, mereka dia terjemuh belaka. Dia terjemuh belaka. Supaya kita lah orang kita duduk di jalan. Kalau orang duduk main dalam masalah ni, tak ada orang alim kita tahu khabar tak orang alim ni mari pada tanah jalan kita ni. Maka kalau masuk Imam Khatib Baghdadi tanah dah. Demo ni pia. Ngaji dengan siapa? Ambil ilmu mana? Mari pada mana? Ngaji dengan demo tu ngaji gapo tik? Umur dia berapa? Dia tu akhlak lagu mana? Dia tu penuh rehlah gimana? Royak bila Islam kita, masya-Allah. Maka apabila Khatib Baghdadi ulama kita ayat tu, tak ada ulama hak masyhur masuk dan negeri Iraq, mereka terjemuh belaka, tiba-tiba ulama kita taftish pergi balik tengok tarikh Baghdad, dia tak terjemuh Rabi' bin Sulaiman. Makna kata Rabi' bin Sulaiman tak ada pergi di negeri Iraq. Nampak tak? Cara ulama kita cek. Maka apabila gitu, nak royak atau gapo, nak royak kata kisah tadi tu orang rengko-rengko naik saja. Hak nak gapo? Dok nak kata boleh kita saat ni tu ambil berkat dengan kesel-kesel ataupun tubuh zat orang alim. Ini kisah tak sahih. Dan so lagi ada juga, so lagi tak sahih juga. Orang dah royak kat pak kita. Iaitu Imam Syafi'i satu hari dia sakit. Dia sakit. Tiba-tiba apabila dia sakit tu dia duduk di negeri Iraq. Biasa masuk sungguh di negeri Iraq. Bak dia pergi di negeri Iraq tu dia jumpa dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Dia tak ada jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Sebab apa dia tak ada jumpa dengan Imam Abu Hanifah? Ada tak pelajar boleh royak seorang? Sebab tak kita tahu Imam Abu Hanifah mati, Imam Syafi'i beranak kan? Tak ingat kan tak sejarah? Imam Syafi'i beranak, tahu dia Imam Abu Hanifah mati. Tiba-tiba apabila Imam Syafi'i pergi negeri Baghdad tu, tiba-tiba dia jatuh sakit. Maka dia jatuh sakit tu dia tahu nak pubat lagu mana, nak pergi pubat dengan kesel-kesel orang alim, iaitu tanah ada di kubur-kubur Imam Abu Hanifah. Orang dak royak agak lagu tu. Hak tu kisah tak sahih kan? Kisah cerita masyhur tapi tak sahih. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, ulama kita tarbiyah kata-kata ini. Kata-kata kita saat ni tu kita kena nyuci dulu baru kita nak pergi. Kita nyuci dulu baru kita nak amal. Kita tahu cerak dulu baru kita nak amal. Dalam pelaksana kawan ulama lagu tu juga, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita kena ada ilmu dulu. Pak ilmu tu nak dilama ilmu saat ni tu mari pada yakin, mari pada syak, mari pada waham. Kalau kisah tak sahih ni memanglah duduk dalam martabat al-idrak, iaitu duduk dalam martabat al-wah, duduk dalam martabat al-syak. Hak jadi ilmu walaupun ilmu basit, duduk dalam masalah al-yakin. Maka dia benar tak yakin, benar tak sahih, benar jadi rengka di atas ulama, atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak main buat pergi? Sebab itu jadi panggil kaedah gu panggil. Kaedah jadi gu lagu mana? Hak kita diterbiahkan oleh ulama kita dalam masalah amalan pun baik, dalam masalah pegangan pun baik, dalam masalah kita nak berakhlak pun baik, iaitu kita kena cek dulu kata hak tu sahih semua dak. Boleh sahih dah, nak tengok pula dalil lain tak tu ada pelagar dengan dalil hak tu. Kalau tak ada sebut tu hak tu baru kita pergi, baru kita amal, baru kita berakhlak dengannya. Terus tapi hak sebaliknya, hak lain daripada kita dak, dia pergi dulu. Ya kita tengok semua dalam kitab saat ni tu dalam kitab ada royak. Hak usul kita pun lagu tu pergi.
Lagu mana? Hak kita nak jalan kata lagu buruk kita boleh puja masalah. Misal, hak kita nak jalan lagu tu, kita pegang tu. Pegang. Lepas tu kita pergi cari kata hak mana tak dalih hak mari sokang hak kita nak pegang tu. Hak kita dak, hak ditarbiahkan oleh ulama kita, lagu buruk tu kita boleh ambil berkat dak. Kita tengok atau dalam pelaksanaan orang hak ban pacun kita yuk rek. Lepas tu yuk a'immah ataupun ulama hak muktabari hak dak kata anu hal kata tak ada kita berhenti. Tak sewa amal. Nampak tak? Nampak tu ulama tabi'in dia kata no. Al-iqtisadu fi sunnah khairun wa ahabbu ila Allah anit tamadi fil batil. Iaitu kita tersipai amalan kita duduk di atas lorang sunnah Nabi kita SAW lebih baik daripada kita duduk di atas jalan hak bukan pada sunnah Nabi kita SAW. Sebab apabila bukan daripada ajaran sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa nak jamin? Siapa nak jamin kalau tersebut? Nampak tak? Siapa nak jamin? Halulah duduk di atas jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada orang jamin dah. Ada orang jamin dah. Tak? Maka apabila kita tahu gitu kisah tak sahih lagu tu, maka di sinilah ulama kita royak kepada kita kata tak sodok kacau lah. Dengan orang panggil cara nak ambil berkat lagu tu tak sodok kacau. Fok demo ni tak saya berkat langsung lah. Tak saya langsung lah ajaran ambil berkat ni. Tak demo duk royak kata berkat tu tambah ke. Demo tu duk royak kata berkat saat ni tu benda jadi biak, benda jadi bersubur ke. Tak saya langsung lah. Kita jawab kata dak. Kita nak ambil berkat saat ni tu berkat-berkat hak mari ajaran pada agama kita. Banyak lagi hak berkat Nabi kita royak kepada kita. Banyak lagi. Salah satu berkat kita boleh masuk duduk di tanah haram. Kita boleh pergi ziarah tanah haram. Kita tak boleh hidup kita setahun sekali. Kita boleh minum air Zamzam. Kita boleh amal dalam isi kandungnya duduk lihat Quran dan hadis Nabi kita SAW. Kita nak ambil berkat dengan para alim ulama. Kita dengar perkataan yang nasihat kita. Kita seolah kata kita beradab, ihtiram. Panggil ingat budi bahasa terhadap tu panggil kita cara ambil berkat tu. Benda tu benda jadi berkekalan, benda tu benda jadi panggil bertambah. Nampak tak? Kita nak juga kepada benda berkat dalam hidup, tapi kita nak hak kita dak selisih cara hak ambil berkat seperti disebut tadi tu hak ni tidak disokongkan oleh syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak ambil dengannya? Sebab itulah Imam Syafi'i ada Imam An-Nawawi dia tegak dari masalah kata setengah-setengah ulama sekarang ni ada nah duk bawa ajaran kata kita kena sujud kepada alim ulama kita kena sujud kepada nenek moyang kita. Ada ajaran tu memang hak duk royak duk orang panggil locak di atas ajaran dalam udara tu benar tu ada daripada sumber yang mau pegang. Tetapi sumber yang mau pegang tu memanglah apa ulama apa ahli ilmu kita dak royak siring nak kita nak gantung di atas dehe hak gagah sikgak. Jangan kita duk dah kepada dehe hak bahu. Nampak tak? Jangan kita duk gantung pada dehe bahu. Sebab tu Imam An-Nawawi tegak walaupun dia buka luah dari masalah ambil berkat lagu tu dia buka luah. Tetapi masalah sujud kepada tok guru ni tak leh dia kata. Tak leh. Masalah sujud kepada guru tak ke? Sujud kepada guru. Kita nak balas budi bahasa dia. Sujud pada guru sebab kita kena buat baik pada dia. Memang buat baik tu ya kita pun nak buat baik tapi dia kena sakat dia juga. Dia kena sakat dia. Maka Imam Nawawi kata asyaddut tahrim. Sujud kepada makhluk dengan makhluk walaupun guru orang panggil sakut paut dengan apa ni? Sakut paut dengan hara yang sangat apakah lagi apabila kita tengok sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya Muaz bin Jabal ni apabila Nabi utuh dia pergi negeri Yaman, pergi dakwah orang Yaman. Dan kita jangan sengkau kata orang Yaman tu bukanlah duk puja tu saja, ada juga ulama-ulama hak sejaga a'immah di sana ada. Kesih mana? Kesih dakwah Muaz bin Jabal tadi. Apabila Muaz bin Jabal saat ni tu Nabi royak dah. Apabila pergi sana orang hak muhna dakwah itu orang Yahudi dengan orang Nasrani. Ada juga ulama hak agama lain pun hak ning ni daripada pokok hak muhnati masalah dia. Muhnati masalah
kitab Zabur dan kitab Injil dan muna pandai kecek dengan dia. Tiba-tiba Muaz bin Jabal dia duduk sana tak ni tu dia tengok pelik so. Pelik lagu mana? Orang Yahudi terutama orang Nasara. Dia sujud kaki bak luang dia. Dalam kanisah dia. Kadang-kadang orang Yahudi pun dia buat lagu tu juga. Tapi tak seperti Yahudi hak duduk sekali di Palestin lah. Hak ni mazhab lain. Orang Yahudi tu banyak mazhab juga. Tapi kisah kita nak atau Muaz saat ni dia tengok rupa lagu tu. Kata demo ni sujud. Tiba-tiba dia fikir dengan akal dia saat ni tu, molek juga dia kata. Cara kita nak apa ni? Cara kita nak beradab dengan guru kita. Cara kita nak orang panggil apa? Kerencai, orang panggil solat gitu gapo tu. Cara kita nak balas budi bahasa terhadap dia. Molek dia kata. Dengan akal tak tilik pada dalil ke. Tiba-tiba dia kelik mari cari Nabi saat itu, kelik mari pada Mekah di Madinah ni. Dia nak buat gitu juga dengan apa? Dengan Nabi kita nak sujud. Tiba-tiba Nabi lari. Nabi kita, ya Muaz, tak boleh buat lagu ni. Tak boleh buat lagu ni. Kalaulah dalam syariat aku boleh buat lagu ni, boleh dalam arti kata anak murid sahabat tu boleh sujud kepada aku, aku nak suruh hak sujud mula-mula sekali, aku nak suruh isteri tu sujud pada suami. Hak tu hak mula-mula sekali. Walaupun tak boleh. Tetapi nak ya atau dalam syariat kita sujud kepada makhluk saat ni tu tak boleh. Walaupun jalan mana-mana pun. Tak boleh. Ada sakat tes situ. Bukan masalah kita tak ihtiram, kita tak balas budi bahasa, tapi nak balas budi bahasa dengan kita sebut tadi. Maka apabila kita tengok situ, cara nak ambil berkat saat ni tu ada rupa cara dia, dan apabila kita tengok atau orang tak serupa dengan kita tu, tak pelik lah. Kita tengok kepada apabila dia buka masalah ni, dalam arti kata kita boleh ambil tabaruk dengan orang alim, boleh daripada tubuh badan dia ataupun kesel dia, kita tak pelik apabila ada kubur mana-mana kita pergi siung, kita pergi rosak, kita pergi tawaf, tak pelik. Sebab tu ulama kita katuk dulu dah. Katuk saddul bab. Saddul bab. Salah tu dalam masalah ni yang pertama boleh tegak tanah. Hak mula-mula perbuatan tu tersipai khususiat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulama kita tegak tu tak boleh buat seperti dengan Nabi, sahabat buat dengan Nabi tu sebab apa? Sebab nak tutupkan pintu jadi manusia tu digulung. Sebab golek kepada mula-mula buka pintu tu jadi orang tu jadi kelajak. Jadi kelajak. Mula-mula tu kita ni ziarah kubur saja aja. Kelama lepas pada ziarah tu rosak-rosak, siung-siung, kelama nazar, ya kagi, maka ulama kita sekat perak selalu dah. Sebab tu dalam masalah ziarah kubur ni, dalam kita ulama kita ajar kepada kita ziarah kubur ada 3 keadaan. Keadaan ziarah, kamu ziarah dia jadi sunni. Orang sunnah Nabi cara ziarah ada rupa dia. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Iaitu dulu tu aku pernah lari orang ziarah kubur, tetapi sekarang ni ziarah lah nak ziarah sebab kamu iman kuat dah tu, tapi dalam ziarah tu hikmat Nabi kaya atau yang mula-mula sekali dapat boleh mengingati kamu dengan akhirat. Mengingati kamu saat ni tu amalan kamu. Apabila tengok orang mati, memanglah satu hari kita kena hidup sini juga. Apabila tengok orang mati, dalam mati tu dalam tikak kita kata orang duduk dalam kubur tak ada azab kubur. Dan apabila orang mati tu, orang duduk dalam kubur tu, Tuhan Nabi kita suruh kita fas'alu at-tasbit fa innahu al-an yus'al. Iaitu hendaklah kamu mintakan dia doa untuk sabit. Dia tu tetap molek di atas pendirian dia. Kita doa bagi dia. Hak tu hak sunnah. Hak tu hak sunnah. Tapi hak bid'ah lagu mana? Hak ulama kita bagi tu baik 3. Jadi ziarah tu jadi sunni, ziarah tu jadi rangka bid'ah, ziarah tu jadi menyutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. 3 ni. Hak jadi bid'ah iaitu kita pergi hak ning tu. Lah memanglah nak pergi tu mula-mula tu nak nyapuh kubur, niat nak khidmat. Lama-lama rosak-rosak. Lama-lama kucuk.
Kelamak kucuk. Dikucuk tu orang tu dia nak kucuk tak kalau dia dalam hati dia tak nak bergegar apa. Nak kucuk tak? Kita nak kucuk mudah-mudah ni. Duk dia pakai kayu perjalanan kita kucuk tengok demo tak. Kat mana demo ni? Makan ubat tak kena masa apa. Lagu tu. Baik tu juga apabila kita kucuk lagu tu, itu termasuk tu ziarah hak apa ni? Ziarah hak jadi rekod Sebab itulah Imam Al-Ghazali yang tegak atau kita lagi sapu-sapu kat ni tu, kita dikucuk-kucuk tu, hak ding tu ada istiadat orang Yahudi dia kata. Orang kita baca lagu mana dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau lepas lagu tu. Sedangkan Imam Ghazali royak dengan cara catin. Bukan Imam Ghazali seorang royak, orang lain pun royak. Dari kalangan ulama Syafi'iyah pun royak juga. Baik itu juga apabila zirah tu jadi syirik, iaitu seorang saat ni tu pergi minta hajat kepada kubur, pergi minta saat ni tu minta terus. Di Mesir ada lah. Di Mesir saya pernah dengar guru kita buat talqin duk royak di atas kita. Hei Ahmad Badawi, acui hajat kepada kita sikit Kita duk songong sangat lekat utai banyak ni. Minta kubur kau. Hei Ahmad Badawi ni, kita ni demo royak atau nyakit kita ni sallallahu alaihi nyakit kita tak sembuh dah ni. Acu minta Tuhan wis sembuh kita ataupun wali sendiri sembuh. Insya-Allah kalau tok wali ni wis sembuh pada kita ni, kita mari nak semulih kami putih sini 5 ekor kan. Ada sembuh lagu tu. Ini termasuk lagu tu kalau kita minta direct lagu tu, harap situ, takut situ, tawakal pula di atas tu. Ini orang panggil kata rupa-rupa, cara-cara zirah jadi zirah kubur jadi membawa pada seorang itu asal mengingati mati, jatuhlah syirik terhadap Allah Subhanahu taala. Tak tekah mana dengan orang musyrikin dulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Aku tak ibadat kepada Lat wal Uzza ni, mereka aku mengambilkan tokong dua ni nak menengahti di antara aku dengan Tuhan, sebab mereka ada pangkat di situ Fok orang musyrikin fikir lagu tu dah. Pas kita ni kita ramatkan kita ada kalimat tauhid, kita ramatkan kalimat tauhid tak ada tangan langsung daripada kita dengan sebab perbuatan kita tak tahu tadi. Tak takut teka. Nampak tak? Tu dia. Hak duk royak ni bukan nak baikkan lagu mana dak. Nak suruh kita beringat. Dan nak suruh kita beringat sebab Nabi saat ni tu seolah tu apabila kita tengok pada amaran dia, tengok kepada contoh tauladan dia hak dia royak mari tu berat. Berat kagak ni. Dah berat kagak ni. Tu dia. Itulah sikit daripada kita ambil masa ayah kita di sini. Mudah-mudahan kita tengok cara kita sebut saat ni tu walaupun nampak kasar sikit. Walaupun nampak tu sikit tu, terutama sakut paut dengan apabila kita nak royak mafhum kali sunnah wal jamaah saat ni tu jadi nampak tu sikit, cuma kita nak beritahu supaya kita boleh beringat, supaya kita boleh royak pula kepada anak-anak cucu kita. Itulah saja peringatan saya pada minggu yang maha mulia ini. Mudah-mudahan kita akan dapat peringatan ini, benda yang molek saat ni tu iaitu hendaklah kita ambil buh dalam musawadah dalam hidup kita, buh dalam surat banci kita supaya kita boleh beringat padanya. Bagi orang ngaji ni, saya nak show satu kitab. Molek kitab ni. Molek kitab ni kita pergi cari tengok. Walaupun kitab bahasa Arab orang adik-adik kita ngaji di jamiah, dia ngaji di mana-mana luar negara luar ni, kita patut baca kitab ni sebagai wak suluh bagi kita. Sebab banyak lagi benda-benda kita tak ada goyak ni. Kitab Dum'ah ala Tauhid, Haqiqatul Kuburiyah wa Atharuha fi Waqi'il Ummah. Iaitu satu dum'ah, satu pancaran di atas nak menunjukkan kesatuan kita abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ni nak membongkarkan hakikat orang yang wahai puja kubur dan kesan-kesan tubik daripada perbuatan tersebut saat itu kepada hidup harian mereka. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.